Bila orang dah mula menyalahkan Tuhan, tuan-tuan, maka dia mulalah buat perangai sesama manusia. Itu sebabnya mengapa ketauhidan, keimanan yang tuan-tuan belajar dalam kelas-kelas amat penting, kerana dia akan mengatur jiwa hati kita. Ya, bila hati kita settle dengan Tuhan, sihat, maka insya-Allah dengan manusia kita mampu untuk menguruskan dengan cara yang terbaik. Baik. Kalau katakan sakit yang bersabar macam mana? Jadi kufur kan? Kalau sabar, dia akan cakap apa? Saya sabar. Kan? Sesungguhnya tangan saya ni milikmu ya Allah. Kalau dia sakit kaki ke, lenguh-lenguh ke apa ke, ya Allah, aku tahu lutut ni kau punya ya Allah, kau nak ambil, kau nak bagi. Itu sabar. Tapi sabar ni tak cukup, tuan-tuan. Dia satu lagi level, namanya syukur. Pasal kalau sabar ini kita bertahan, kita kata ya Allah sakitnya, ya Allah aku sabar ni, sabar je lah. Gitu kan. Itu macam dah terpaksa. Tapi sabar, dia tak adalah macam kufur tadi. Tak adalah dia cakap bahawa ya Allah aku tak tahulah ya Allah, kau ni memang selalu nak bagi aku sakit. Itu kufur. Tapi kalau sabar tu dia tahan. Tapi kalau orang yang sakit dia bersyukur, macam mana? Satu, dia tengok, ya Allah selama hari ni aku dapat lutut okey je ya Allah. Aku dah guna lama dah. Kau bagi aku pinjam berapa charge tuan-tuan guna lutut selama hari ni? Free of charge ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia bersyukur. Dan sudut kedua, ya Allah aku sakit ke tak sakit, masih lagi aku ini mendalami Quran, aku ini ada lagi iman, masih lagi ada Islam, ada banyak lagi nikmat yang aku ada ya Allah. Moga-moga aku ini kau beri rahmat ke syurga ya Allah.